Pernah tak korang terfikir, apa jadi kalau hidup yang korang dah rancang elok-elok, tiba-tiba hilang macam tu je? Satu pilihan, satu saat boleh ubah semua benda. Inilah kisah tentang sebuah persimpangan yang tak dijangka sama sekali. Dalam cerita kita kali ini, kita akan tengok macam mana satu panggilan rasmi yang datang pula pada waktu yang paling kucak-kacir dalam hidup seseorang boleh jadi titik tolak untuk satu perjalanan yang memang luar biasa. Okey, jom kita kenal watak utama kita, Cikgu Ashraf. Dia ni seorang guru yang seolah-olah tengah berada kat satu simpang empat yang besar dalam hidup dia. Kalau tengok dari luar, nampak macam perfect kan? Kerjaya gempak, student semua suka. Tapi, di sebalik semua tu, kat dalam hati dia ada sesuatu yang dah retak. Inilah dua dunia Ashraf yang sangat berbeza. Kat sekolah, dia memang cikgu yang berdedikasi habis. Result student dia meletup, pasukan sukan dia tawa, kelab muzik dia memang hidup. Tapi, tu semua kat sekolah. Bila balik rumah, realitinya, hancur. Hubungan 4 tahun baru je putus. Awet dia kahwin dengan orang lain. Dia rasa kosong, hilang arah. Dan dalam keadaan macam ni lah, dia cuba pujuk hati sendiri. Macam cakap kat dia sendiri, tak apa, mungkin apa yang aku rasa hilang ni sebenarnya permulaan untuk benda lain yang lagi best. Satu cubaan untuk cari hikmah di sebalik semua kesakitan ni. Dan macam tak dia pula kan, betul-betul masa dia tengah down gila, tengah serabut, tiba-tiba telefon berbunyi. Satu panggilan rasmi yang bakal pusing hidup dia 180 darjah. Panggilan tu dari pejabat pendidikan daerah. Encik Rashid, penolong pengarah yang call. Dia cuma cakap, Ashraf, datang pejabat. Tu je. Ashraf pun blur lah. Apa kes pula ni? Sikit pun dia tak tahu yang selama ni orang atasan dah lama perhatikan dia. Rupanya ni sebab dia kena panggil. Pencapaian dia bukan biasa-biasa weh. Dari subjek sains yang result SPM dia naik mendadak, sampailah ke sukan, pasukan bola baling dia boleh jadi naik juara daerah. Pelajar dia pun ada yang terpilih wakil negeri. Kelab muzik jangan cakap lah, memang hidup. Okey, so Encik Rashid ni tak ada nak pusing-pusing. Dia terus cakap, berita pertama, Ashraf awak akan ditukarkan. Tapi bukan tukar ke sekolah sebelah, bukan. Tapi ke satu sekolah yang, jauh gila, kat tengah-tengah belantara. Nama sekolah tu SMKRPS Kemar. Dengar je nama tu, apa lagi? Ashraf terus keluarkan telefon, buka Google Maps. Dan apa yang dia nampak kat skrin tu? Memang buat dia tergamam. Nak tahu tak betapa dalamnya sekolah ni? Korang drive, lepas tu jalan habis. Depan korang, tasik. Jalan dah tak ada. Nak ke sekolah, kena naik bot seberang tasik yang luas tu. Tapi kan, kejutan tu tak habis kat situ je. Kena tukar sekolah pedalaman tu satu hal, tapi ada lagi satu benda. Satu tugasan khas untuk dia. Sesuatu yang memang dia tak pernah bayangkan langsung sepanjang dia jadi cikgu. Jadi, apa sebenarnya tugasan yang lebih mencabar ni? Ini bukan setakat mengajar kat kelas biasa tau. Tugasannya, mengajar atas sebuah rumah bot. Ya, rumah bot. Korang tak salah dengar. Sebuah bilik darjah yang terapung. Bot ni bukan sebarang rumah tau, tapi ia dah diubah suai jadi satu bilik darjah yang boleh bergerak atas air, pergi dekat dengan komuniti yang paling perlukannya. Gila kan? Dan kenapa wujudnya sekolah terapung ni? Tujuannya sangat mulia. Ia dibina khas untuk beri pendidikan kepada anak-anak orang asli yang tinggal kat kampung-kampung terpencil keliling Tasik tu. Budak-budak yang susah sangat nak ke sekolah biasa. Skala cabaran dia, bayangkan ada seramai 47 orang pelajar, umur pula dari sekecil 6 tahun sampailah ke remaja 16 tahun. Semua bergantung harap pada sekolah terapung ni je untuk belajar. 47 orang pelajar, macam-macam umur, macam-macam tahap pemahaman. Dan untuk ajar semua ni, cuma ada 2 orang guru. 2! Ashraf dan seorang lagi cikgu, Cikgu Sheila. Korang boleh bayangkan tak cabaran nak ajar kelas campur yang macam ni? Masa Ashraf terdiam, fikirkan cabaran besar yang menanti dia ni. Dia teringat kata-kata mak dia. Mungkin tempat yang paling jauh dari dunia luar inilah tempat di mana dia akan temui makna hidup yang sebenar. Di tengah belantara, satu panggilan telah dijawab dan satu perjalanan baru bakal bermula.